Malaysia. Ya, Jit? Ya. Dah ada dah. Tadi tak ada. Mana? Tadi saya sibuk ambil Tengku Asmadi ni sebab saya sibuk untuk masak kacang kuda ni lah. Oh, ambil mana? Ambil ke rumah? Ambil dekat luar sana tu, dekat balkoni. Untunglah Tengku Asmadi kan. Dijemput kan oleh Jit. Balkoni pula. Lobby. Ha? Lobby. Oh, lobby. Ambil kat lobby tadi. Balkoni. Okey, jadi kalau ada di antara anda yang mungkin menonton Selamat Pagi Malaysia minggu lepas, anda dah kenal dah, inilah dia Tengku Asmadi, salah seorang blogger yang terkenal juga. Pakar diet. Banyak cerita pasal diet. Jadi anda semua nak tahu pasal diet, boleh jumpa dengan Tengku Asmadi. Okey, kalau minggu lepas, ingat lagi Jit? Saya ingat yang awak dipaksa untuk meminum smoothie strawberry. Smoothie Saya tak boleh strawberry. sebab saya jaga lipstick hari tu. Kan? Itu saya mengaku dekat Afad dan juga penonton. Minggu saya cakap okey, nak jaga mulut, minggu depan buat straw. Minggu ni dia buat straw tapi Tapi saya buat sudu. tapi dia buat sudu pula minggu ni. Sebab apa? Sebab kali ni tak ada minuman. Nak tanya dekat Tengku Asmadi. Okey, hari ni kita nak buat apa? Okey, hari ni biasa orang cakap kita selalu senit yang tak siap kan, selalu makan kerepek, makan jajan semua everything kan. Nachos. Yes, betul. So kali ni saya nak tunjuk satu senit sihat yang sangat mudah, yang sangat sihat sebenarnya. Okey, bahan utama dia kacang kuda. Kacang kuda. Kacang kuda. Ni saya tolong masak ni. Kat mana-mana boleh dapat, sangat senang sebenarnya. Ni boleh makan dah? Boleh makan dah. Afad tadi penuh. Tapi sambil cakap dengan Tengku kita Asmadi makan. tadi kita dah makan. Okey, kacang kuda. Okey, biasanya kacang kuda ni betul dia rendam dulu dalam 3-4 jam. Okey. Lepas tu rebus dalam 1 jam tu. Untuk sudangkan kita punya lah. Okey, senang je ambil kacang kuda Kulit ni. dia tak payah buang. Tak payah buang. Okey. Saya kurangkan sikit ni nak bagi kat Abi makan depan ni kan. Okey, sebab kita nak tengok warna juga. Kita nak tengok, nak jamu mata kita kena ada warna kan. Okey. Nak menarik perhatian. Nak menarik perhatian, saya akan letak buah delima. Okey. Sebab buah delima ni kita tahu memang terang menerang Dia warna dia merah dah ni. siap keluar. Ini usaha gajian sikit lah. Oh, kedai sendiri. Okey, ni saya buat sendiri. Siap-siap bak saya kat rumah. Nak makan, saya buka peti, saya ambil macam tu je. Oh. Nanti tolong ah. Boleh? Ambil ni ya. Delivery. Delivery. Okey. Kacang kuda, buah delima, lepas tu kita tambah apa ni? Kini saya nak campak warna kan. Ni saya capsicum, lada benggala ni. Warna merah dengan warna hijau. Oh, capsicum. Ya, capsicum. Dia saya tak pandai sebut tau. Betul? Saya tak tahu dah. Tapi saya tunjuk, saya tahulah. Apa tu? Ni capsicum. Capsicum. Alah. Okey. Capsicum. Kalau makan macam ni, dia dressing tak ada, dia kurang sedap sikit kan. So, saya buat dressing dia. Dressing dia very simple. Okey, saya gunakan cuka tin. Sebab dia rasa kurang perih. Macam saya cakap kat Fal lepas kan. Kurang rasa perih dia lah. Betul. Okey, dalam satu sudu itu. Okey. Sudu lebih sikit lah. Okey. Saya letakkan juga olive oil ni. Olive oil ni sebab apa? Sebab dia ada satu lemak yang bagus. Untuk lawan kolesterol jahat tu, kita gunakan lemak yang bagus lah. Olive oil. Disarankan untuk yang untuk anda di rumah untuk cari unfiltered. Yeah, unfiltered, yang tidak cool disaring press, lah. dan juga kalau boleh cari yang ada keladak bawah ni. Itu kualiti dia lah biasanya. Yes, betul. Kalau cuka ni kita panggil ada mother dia, ibu dia. Okey. Yes, ibu cuka lah. Yang paling elok. Yes. Untuk ni saya letak madu. Untuk rasa manis dia saya letak madu. Satu sudu lah. Bergantung pada tahap seseorang lah. Kalau biasa madu sikit dah cukup lah. Dia jangan banyak-banyak lah madu banyak. ni. Nanti bermadu susah juga kan. Minggu lepas kita dah cakap kan jangan sebut benda tu. Nanti tak selera nak makan siap. Untuk rasa masam ni saya letak lemon. Okey, kita perahkan lemon. Lemon. Okey. Kalau siapa tak lemon tu, limau nipis pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kata musim kat rumah tu lemon tak ada. So kita kacau bagi sebati ni. Okey. Oh ni lah kalau kita makan dekat kafe. Dressing kat kafe ni. Mudah Inilah je. dressing dia. Dressing dia. Dah tahu buat sekarang. Dah. Kan? Kita dah rasa apa yang ada dalam dressing ni sebenarnya kan. Rasa macam lemon tapi tak tahu. So kita campurlah bagi dia sebati. Kalau tak salad? Salad boleh juga. Boleh. Sebenarnya dia boleh pelbagaikan ikut kita punya kreativiti kan. Macam ni. Buat dah okey. Tak, yang salad untuk menggantikan apa? Kacang kuda ke apa? Kacang kuda boleh gantikan dengan jagung. Boleh. Jagung. Kalau macam salad kacang peas ke kan. Kalau biasa nak rangup kita letak avocado? Boleh. Bergantung sebenarnya benda ni. Apa yang tak boleh? Apa yang tak boleh letak? Jangan tak nasi. Boleh ke? Lebihan dah, jangan letak nasi. Tapi makan dengan nasi pun macam sedap je. Siapa nak try? Jit. Saya. Sebab saya tahu dia lapar pagi ni. Sebab saya dah makan kuih tadi. Tak, yang ni tak menjejaskan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudu jangan kena bibir. Otak saya tak boleh rasa dah. Betul-betul dia buat. Okey. Jit, macam mana? Sedap.
Yang mana sedap? Kacang Semua. kuda? Semua kan? Semua dressing dia cukup. Dia tak terlampau masam, ada setengah. Dia masam kan. Yang ni dia madu dia cukup manis. Jadi dia semuanya ngam ho. Ngam ho. Okey. ngam ho. Saya rasa lah. Tadi kena bibir tak? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa rangut-rangut dah ada 5 kan. So kita nak makan pun cantik, warna-warni cantik. So anak-anak pun boleh makan sebenarnya. Mungkin ni tapau sesuai yang ni kita untuk- kosongkan, kita boleh tapau. Boleh. Tak masalah. Saya bagi nanti. Saya bagi nanti, tak masalah. Okey, Dan dan boleh buat kat rumah je. untuk penyediaan menu ni sebenarnya, kadang ni macam saya lah, saya nak berdiet kadang nak ambil menu-menu diet ni, saya tak tahu dia punya masa dia yang betul untuk kita amalkan pemakanan ni sebenarnya. Biasa Macam mana, Tengku? kita biasa kalau kita makan pagi makan berat kan. Sebab kita rasa mungkin nak tahan sampai ke malam terus kan. Sebenarnya kita ni untuk diet sihat ni sebenarnya kita kena makan 5 ke 6 kali sehari. Oh, 5 ke 6. Mari makan macam ni. Masa PMKN dulu 5 ke 6 hari. Lebih kurang PKN tapi lebih healthy kali. lah, lebih sihat lah. Cuma beza dia kita kalau pagi-pagi kita makan, katakanlah kita tak ada pilihan sangat kan. Nasi lemak actually satu pilihan yang sihat juga, tapi kena berpalu lah, kena cara ambil dia. Okey. Tapi dalam nasi lemak tu katakanlah kita tak ada pilihan, katakan kat kedai mesti orang bekerja biasanya kan dia tak ada masa kan, kita makan kat luar. Okey, mungkin cari nasi lemak. Okey, tapi cara portion yang betul lah. Nasi lemak katakan, tapi pukul 10 11 tu kita cuba ambil snack yang macam ni. Okey. Ataupun kita makan buah. Gantilah. Berganti kan. So bukan sebab apa, kalau kita mengamalkan makanan yang kerap ni, dia akan bagi kita kalori bakar lagi cepat. Oh. Yes. Tapi kalau nak cepat yang seperti Tengku Ismadi cakap tadi, cut gula ataupun cut Betul. Gula putih sangat bahaya actually. Kan? Gula putih. Kalau siapa-siapa yang boleh cut gula putih actually it's a very good effort lah sebenarnya. Sangat bagus. Ada yang tu yang kalau gula, bercerita pasal gula, ada pengganti gula tu kan. Apa nama? sugar apa. Yang Boleh? Okay. Kalau saya biasa kalau masak kita guna gula Melaka. Gula Melaka sangat Gula bagus. perang lah. Gula perang, gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Gula Melaka ataupun kita pakai madu. Itu pilihan kat Malaysia lah. Kalau kat luar negara macam sirap maple semua boleh pakai. Tapi kat Malaysia yang senang dapat gula Melaka dengan madu. Okey. Itulah pengganti yang paling tepat sekali. paling tepat Tapi sekali kalau lah. macam minggu lepas kita ada smoothie, strawberry dan juga kurma. Kita ada kurma. Kurma kan, kurma jadi- adalah sambal dia juga masuk. Kiranya boleh makan sekali Boleh. lah dengan inilah. Wah, kita dah ada 3 menu dah. Untuk diet sihat, jadi kita dah boleh amalkan lah, Fad. Tapi Afad dah okey dah. Saya itulah you dah okey. Tak, okey. ni masalah Tengku. Masalah lelaki sekarang ni perut buncit. Macam mana boleh nak atasi masalah tu? Okey. Kena tahan nafas. Okey, sebenarnya 2 perut minit buncit tarik ni nafas. problem dia satu sebab ada kita banyak sangat toksin dalam badan. Usus tu lah. toksin. Toksin. Kita biasa perut kita tak clear tau. So cara pembuangan susah. Itu problem dia. Saya akan senang je saya cara. Saya amalkan, saya minum 1 sudu olive oil sebelum sarapan. Sebelum sarapan. Yes, sebelum sarapan dengan sebelum tidur. Olive oil 1 sudu. Yang macam saya cakap tadi dah boleh Ambil buat macam madu tu lah. ambil macam sudu je, minum terus macam tu. Direct je. Minum. Sebelum tidur, selepas tidur. Sebelum tidur dengan selepas bangun. Sebelum tidur. Selepas bangun. Asyik tidur je kerja je. Itu yang boleh boncit tu. Itu biasanya betul ke? Tak tahulah ni betul ke tak. Bila orang makan banyak, terus tidur, boleh juga menyebabkan perut buncit. Sebenarnya dalam tidur, kita sebenarnya kalori dah bakar sebenarnya. Masa kita tidur. Sebab dia bukan kata hari tu je makan terus tidur, tak adalah perut buncit. Tapi sebenarnya banyak faktor lain. Tak boleh kata satu hari tu makan tu tidur, tak ada buncit. Sebenarnya buncit ni bertahun lah ambil masa dia. Kan? Bukan buncit semalaman je kan. Dia jangan ulam air lah makan satu Ya, so salah kan. satu lah. Minum air, makan nasi. Tak boleh lah. Tak lebih macam tu lah. Cekik. Boleh. Ingat caranya untuk hilangkan boroi di perut, walaupun kenyataan ada boroi, kita sebut pakaian boroi sebab di Facebook boroi itu seksi. Betul ke tak betul saya tak tahu. Salah Tak satu tahu. kriteria laki pilihan jit boroi tau. Bukanlah. Dan satu tips dia adalah minum olive oil ataupun minyak zaitun lah. Satu kali pagi. Satu pagi-pagi sebelum sarapan. Dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Okey. Jadi itulah dia. Tengku Asmadi datang dekat sini bukannya semata-mata nak kongsikan kepada kita menu sihat ini, menu diet apa tadi? Diet sihat. Diet pemalas. Diet pemalas. Diet pemalas. Diet pemalas tau. Ini bagi mereka yang malas, sesuai lah amalkan diet ni. Tapi Tengku juga kongsikan kepada kita tips sebenarnya kan, tips yang bagus untuk mengelakkan perut boroi. Okey, lama lagi ke? Ni lama tahan nafas ni. Ya, Lama lagi dah nak habis. 5 minit dia tahan tu. Okey, kita rehat seketika. Kita nak berlintas langsung laporan kaji cuaca hari ini. Saksikan. Terima kasih.